Assalamualaikum. Kami student marketing ingin membuat assignment subjek social marketing. Kita orang ada buat program macam untuk kucing lah. Animal welfare. Okay, ini kita orang punya flyer, siapa boleh baca. Program ni kita orang buat untuk macam jaga kucing lah. Kita orang ada bagi makanan. Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, dekat sini kita boleh nampak makanan wet food kucing, perisa tuna. Okay, dan ini adalah ubat kucing. Fungsi ubat kucing adalah untuk mematikan kuman-kuman dalam badan kucing. Dalam kucing yang terdiam macam ni, sebab ada banyak cacing dalam kucing terdiam macam ni. Kita nak protect dia, kita pakai ubat cacing. Okay, ini adalah cara letak ubat cacing tuna makanan ni. Okay, kemudian kami gaulkan Supaya tenang untuk kucing nak makan. dan kita dah boleh hidanglah dekat kucing untuk kucing makan. Kami student marketing ada program untuk assignment kita orang. Subjek kita orang. So yang ni kita orang nak buat pasal animal welfare dan kucing. Poster untuk assignment kita orang. Yang ni flyer kita orang buat. Okay, ini adalah flyers. So yang ni flyers tentang kebaikan kucing dan kenapa kita orang buat program ni. So korang boleh baca dan tahu tentang apa benefit kalau kita tolong kucing, bagi makan dekat dia, bersih dia. Dan kita orang ada juga QR code yang boleh donate duit untuk nak beli ubat-ubat untuk kucing, makanan kucing. Okay, nak tanya apa nak join bagi makan kucing, rawat kucing. Tapi semua yang makanan, produk semua tu kami dah sediakan. Boleh? Okay, jom. Kita orang tengah prepare barang untuk nak bagi makanan ke kucing. Nak join ke? Ya. Boleh. Okay, kalau nak join pakai glove dulu. Overall apa experience yang awak dapat join program ni hari ni? Jadi experience untuk hari ni kita lihat bahawa ada wujud community lah yang jaga haiwan berkaitan dengan kucing setiap perjalanan lah. Bahawa kesedaran bahawa kucing ni kita patut jaga, kita sayangi, bukan kita hindari dia. Terima kasih sebab join program hari ni. Kita orang ada sedikit sangat hati untuk awak. Terima kasih sebab sudi join kita orang. Apakah pengalaman korang join program hari ni? Untuk pengalaman saya sendiri, saya rasa program ni sangat menarik. Bagi saya, program ni dapat spread awareness saja antara kalangan pelajar sebab mungkin ada yang tahu betapa penting untuk kita treat kucing-kucing di jalan ke apa ke. Jadi sangat penting lah untuk kita spread awareness lah supaya kita protect kucing-kucing yang tak ada tuan supaya diorang lebih sihat sebab akan kita nak mengenai kucing diorang. So bagi saya program ni dapat membuka banyak mata, bukan daripada student saja, staff dan juga masyarakat luar betapa pentingnya untuk menjaga kesihatan kucing. Lepas tu untuk macam tadi ubat yang korang letak tu kan, itu pun salah satu inisiatif bagus daripada korang punya subjek, iaitu selain daripada bagi makan, korang bagi ubat sekali kepada kucing. So it's a good way untuk approach kita orang, untuk bagi kita orang knowledge baru. So I hope korang boleh expand lagi korang punya apa yang korang belajar ni kepada tingkat yang lebih tinggi. Macam contoh korang sekarang buat kepada animal, so right now korang try buat kepada manusia pula. So with that I hope korang dapat achieve apa yang korang nak. Thank you. Okay, so saya nak tanya apa pendapat kamu tentang program yang kita anjurkan ni? Pada pendapat saya rasa program ni ada bagi benefit lah untuk kucing terbiar. Diorang pun macam kurang makanan apa, bagi ni banyak. Terima kasih. Hai Encik Mai. Okay, pada pendapat awak, penting tak untuk join program ni? Pada pendapat saya, program membela dan menjaga kucing ini amat penting untuk pelajar universiti sebab diorang kan stres, banyak assignment. So diorang boleh lepaskan stres kat situ. Lagipun kita dah ada kajian yang bahawa membela dan memanjakan kucing dapat meriliskan stres kita. Okay, terima kasih Cik Iman. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tanya, apa pendapat awak berdua lepas dah bagi makan kucing dan merawat kucing di sini? Pada pendapat kita orang, student dapat memupuk rasa empati terhadap haiwan, terutamanya kucing. Kita orang pun dapat pahala kalau bagi dia makan dengan sapu ubat. Terima kasih. Okay. Okay, so hari ni saya nak tanya feedback dekat korang
berdasarkan program yang kita orang lakukan, bagi makanan kat kucing, bagi ubat dekat kalangan budak-budak UMT. Apa korang rasa? Bagi saya, dia dapat beri manfaat kepada pelajar juga sebab as a student kita bukan setakat duduk kolej kediaman ni just untuk belajar. Kita kena sedar ada juga kehidupan lain, contohnya kucing ni kan. Kucing kita boleh bagi makan, so kita boleh jaga kebajikan dia juga. So dapat benefit kat situ. Bagi saya dapat belajar lah yang kucing ni bukan kita setakat kita beri makan untuk jaga makan minum dia, tapi daripada segi kebersihan dia, telinga dia, semua benda untuk bagi mudahkan urusan dia lah, jaga kesihatan dia. So bagi saya pula, actually kita masuk dari UMT, sejak kita masuk kita sudah nampak ada banyak kucing. So mereka juga tak ada orang pergi jaga lah. So as student kita responsible sikit, boleh pergi jaga dia, lepas tu bagi dia makanan dan bersihkan dia. So bagi dia tak ada jangkit itu apa penyakit. So kita pun akan sihat sikit. Okay.